Okey guys, so ketemu kita lagi. So kali ni kita ada kat mana? Kita ada dekat area Marina Park. So dia lebih kurang dekat kawasan Miri ni. Kita mini search. So ni adalah satu lagi tarikan. Dia ada Miri Central Park dan juga Marina. So apa tunggu lagi? Let's go guys. Okay, tapi sibling. Hi guys. So, petang ni kita ada dekat kawasan Marina Bay ni. Okay, dengan Amir dengan Poji. Okay, so dekat kawasan Marina ni. Dia ada macam salah satu lebih kurang macam park lah. Kita boleh jogging, buat aktiviti jogging. Okay, kita boleh buat aktiviti sambil layan pemandangan tepi laut. Okay, jom kita layan view dekat kawasan Marina ni. Okay. Marina Park. Dekat kawasan Miri, Sarawak. So, kita search, kita nampak ni antara salah satu attraction yang ada dekat kawasan Marina Park. Dekat Miri, Sarawak. Okay, let's go. Guys, so ni view dekat kawasan Miri Central Park ni ataupun dekat Marina Park ni. So, dia ada laut lah. Tetapi rasanya tak boleh mandi ni dengan ombak bergelora apa semua kan. So, kita just jalan je dekat kawasan Marina ni sambil layan view petang ni lah. So, tadi hujan agak lebat lah dekat kawasan sini. So, kita dah berhenti hujan ni. So, kita jalan lah. Jalan ambil view pemandangan dekat kawasan Miri ni. Miri Central Park ataupun kita search tadi nampak macam Marina Park. Okay, so kita pun just jalan je lah kan sambil layan view. So kalau korang datang ke Miri Sarawak, tak tahu nak ke mana, so boleh search Miri Central Park ataupun Marina. Marina Park. Dia dekat dengan Majlis Bandaraya Miri. Dekat kawasan Miri ni. So kalau bawa anak dan sebagainya, so boleh lah datang dekat sini kan sambil layan view petang. Nak buat exercise, nak jogging ke, apa ke. So boleh lah buat kat sini kan sambil layan view dekat sini. Okay, so dia kalau cuaca panas ada sunset, mungkin cantik kat situ guys. Mungkin cantik pemandangan dia dekat tepi laut lah sambil layan view petang. So inilah view dekat kawasan Marina ataupun Miri Central Park dekat kawasan Miri ni. Marina Bay. Okay, ni dekat kawasan Miri lah. So kita jalan ke sana. Kita jalan ke sana, nanti kita patah balik ke apa? Kalau kita bawa baju sukan tadi memang kita dah jogging. Yes, kalau sepoji kata kat sini kita boleh jogging dah. Nampak tu ramai orang jogging kat sini. Cantik gila. So ada orang piknik juga kat situ. Wow. Ada payung. Oh. Kerja. So ni view dekat sekitar. Tadi hujan lebat dia guys. Tapi kat sana tu nampak dekat laut tu. Tengok dekat duduk dia. Dia gelap lah. Kalau macam ada lawatan sekolah, boleh budak-budak duduk kat sini. So ni view lah dekat kawasan Marina ataupun Miri. Pembelajaran di luar kelas. So aktiviti kalau datang kat sini, boleh lah jalan-jalan. Okay, sambil layan view dekat tepi. Memang cantik lah nak OOTD dekat sini. Kalau bawa budak-budak ni, biar dia berlari je. Daripada sini sampai ke sana, so dia lari. So, fasiliti lain yang ada kat sini adalah tandas lah. Kat situ dia ada tandas awam. Boleh lah. So, ni antara lagi attraction yang ada dekat kawasan Miri lah. Miri Central Park. Okay, tadi kita search kat sini Marina Park. Rupanya dia lebih kurang je kot Miri Central Park kat sini. So dia dekat dengan Majlis Bandaraya Miri. So nampak kat sini
bersih lah. Dia jaga elok lah. Tak nampak pun sampah apa semua. Memang elok lah dia jaga pembersihan apa semua memang bersih lah. Kat sini ni kalau ada air pancut ke, cantik macam cantik ni. Kat kawasan sini. Kita tadi dah makan kenyang-kenyang, kita berjalan lah. Kita exercise. Brisk walk saja petang ni. Kalau nak ada skuter, kat situ ada skuter. Kat situ ada skuter. So, kalau korang nak datang, korang boleh search je Miri Central Park dekat kawasan Miri ni. Okay, so dia tak perlu. Ni saya cakap tadi, dia ada tandas awam. Fasiliti lain yang ada, dia ada tandas awam kat sini. Okay, so kalau nak buat aktiviti lain macam jogging ke, apa ke, so boleh sangat lah dekat kawasan sini. Sebab dia macam ada track lah. Kalau korang tengok, dia macam ada track dan ramai juga orang jogging petang ni dekat sini lah guys. Okay, sambil layan suasana hijau dekat kawasan Miri. Sampai Miri punya ni landmark. Oh. Yang apa tu? Laut besar gila. Nak jalan sana? Dalam ni ada lagi macam taman-taman lagi. Kat mana? Street ni? Ni yang tu. Jauh tu. Boleh esok je boleh. Itu yang kita nak pergi kat situ tadi. Ni cuma ni kat sini adalah Miri Central Park je kan. Okay, alright. So takat tu saja video kami di Miri Central Park. So ini antara attraction yang ada dekat kawasan Miri Sarawak. So terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay, bye bye guys. Jumpa kita di video yang akan datang. Okay, bye bye.